Kalau kita baru ni tak payah dululah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Daripada Zul Zarizi lah. Tak ada orang biasa lagi Yang penting padu. Lagi sikit tips Itu kenapa channel kita tak ada dalam search Kenapa? Macam biasa, yang belum lagi subscribe, tolonglah subscribe channel ini. Tekan butang loceng bagi mendapat notifikasi video-video yang akan dikeluarkan di channel ini. Ia akan berikan 4 sebab kenapa bila kita search nama channel kita dekat search YouTube tidak keluar. Walau bagaimanapun, ini adalah pandangan peribadi saya. Saya harap kalau anda ada pendapat lain, boleh tinggalkan di ruangan komen. Antaranya ialah nombor 1, channel anda terlalu baru. Kalau channel anda baru saja 2 ke 3 minggu ataupun baru 3 ke 4 video, berkemungkinan besar YouTube belum lagi masukkan dalam dia punya database. Jadi memanglah bila type nama anda atau nama channel anda itu tak keluar lagi. YouTuber baru, relax dulu. Kita biarkan saja channel kita ini berkembang perlahan-lahan. Kalau setakat 2-3 minggu tu memang normal lah kalau nama channel anda tidak keluar. Saya senang-senang kita tunggu dalam masa 1 bulan lah. Tapi bergantung jugalah pada YouTube kan. Saya tak kerja kat YouTube, takut pula kalau saya cakap 3 minggu anda search tak keluar pula. Apa anda kat saya. Kedua, nama anda terlalu biasa. Maksudnya nama anda terlalu banyak Contoh macam nama Ali ke, Ali Channel, Abu Channel. Okey, saya bagi contoh yang dekat dengan saya. Kalau anda type ZOOL dekat search, tak jumpa. Yang anda jumpa adalah kartun kartun baby. Kenapa? Sebab nama Zul tu dah dikuasai oleh kartun tu lah kan. Memang saya susah nak compete dengan channel kartun tu. Zul Zarizi sudah pastinya nama channel ini yang akan terpapar. Itu confirm lah kecuali kalau YouTube buat algoritma yang lain. Algoritma, tahu tak algoritma tu apa? Kelah dengan anda kalau katakan nama anda tu macam tak unik Contoh nama anda Ali, mungkin anda kenalah pandai-pandai tukar supaya ada unik sikit Sebelok-eloknya nama tu tak ada orang pilih lah. 3, nama yang anda pilih tu tak friendly dan susah nak diingat Saya bagi contoh channel kawan saya ni lah. Itu ASSHTECQE. Macam mana nak sebut dah? HTC. Walaupun nama tu unik, tapi YouTube tak nampak nama tu macam best lah kan. Kita sendiri nak type tu pun susah kan. Carilah nama yang selain daripada unik, nama tu mudah nak dieja. Ini pun saya nak iklan kepada anda-anda yang nak tengok video-video yang sempoi-sempoi kan. Bolehlah tengok channel kawan saya tu STC. Okey, nombor 4 atau yang terakhir bagi saya adalah nama channel anda itu dah biasa digunakan dalam tajuk. Contoh nama saya tadi, iaitu kalau type ZOOL, dia akan pergi ke channel yang baby tadi Walaupun nama channel tu bukan Zul pun, tapi disebabkan karakter tu, tajuk dia ada Zul, ZOOL, lebih besar daripada saya, memang akan terpapar video-video baby itulah. Rasa cukuplah setakat ini untuk video kali ini tentang channel. Apa yang saya tulis ini, saya minta anda share video ini. Boleh like, share dan komen video ini. Dan yang belum subscribe tu, apa lagi? Subscribe lah. Okey, saya Zul Zarizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tak seronok tengok video ni, tengok video yang lain juga ya.